Okay. Dan dalam konteks saya tinggal di kampung ini. Di kampung Parian ini adalah sekolah lama saya. Masa saya sekolah rendah daripada darjah 1 sampai darjah 6. Dan komuniti di kampung ini 99% adalah penduduk Melayu. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Kita bersiaran hari ini daripada Sekolah Kebangsaan Seri Teluk, Parit Yani Batu Pahat. Bersama-sama dengan kita ada tetamu undangan yang hebat-hebat belaka. Jadinya, podcast ini bersiaran bersempena program Hikmat Masyarakat di bawah inisiatif Pembangunan Nilai, Sasiah dan Perpaduan. Kita juga ada kenduri rakyat sebenarnya yang sedang berlangsung di bawah pada ketika ini. Jadi bersama-sama dengan kita, saya perkenalkan dulu. Di sebelah kanan, saya betul-betul sebelah kanan ni. Kita ada yang berbahagia Datuk Haji Azman bin Haji Aznan, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Boleh panggil tu? Boleh, tak ada kita masalah. panggil Tok Man, dapat izin. Okey, seterusnya di sebelah kanan sana, sebelah Tok Man, kita ada Encik Chi Heng Kwan atau lebih dikenali sebagai Uncle Kentang. Seorang yang rasanya tak perlu diperkenalkan lagi, ceritanya sentiasa berlegar di media sosial. Dan di hujung sekali, sedang manis bertopi Supreme tu. Hati-hati, jangan sebut manis, bahaya. Baik, kita ada Encik Rahim Mat Ali atau lebih dikenali sebagai Encik Rahim Sepah tu. Ya, terima kasih. Selamat datang diucapkan. Dan tak lupa, kita ada seorang wakil sebenarnya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Yomping. Adik Soteswari, anak perempuan Siva atau boleh dipanggil Sotes. Jadi ini adalah kita punya tetamu jemputan kita pada hari ini. Datuk, macam mana perjalanan hari ini? Alhamdulillah, berjalan dengan lancar, tak ada traffic jam. 6.30 saya bergerak dari Putrajaya sampai 8.30, 2 jam. Datuk ni timetable-nya sangat sibuk, tapi dia sanggup meluangkan masa untuk program Hikmat Masyarakat kita pada hari ini, iaitu kenduri rakyat yang sedang berlangsung di bawah. Jadi sebelum itu kita nak bercerita dulu tema podcast kita pada hari ini, iaitu Pembangunan Nilai, Sasiah dan Perpaduan. Apabila kita berbicara tentang perpaduan ni, sebenarnya ia dikaitkan dengan keharmonian antara kaum. Namun perpaduan sebenar merangkumi lebih daripada itu dan boleh merentas kepelbagaian kita sebenarnya. Ia salah satu daripadanya melibatkan penerimaan dan penghormatan untuk gender, latar belakang, warna kulit, social economic status dan pelbagai lagi. Jadi pada podcast kali ini kita akan menelusuri bagaimana individu itu memainkan peranan dalam membina masyarakat. Jadi konteks kita adalah individu yang kita namakan macam Sotes yang berada di sekolah. Ya. Jadi untuk itu saya buka buku pula. Dia kena ada buku sebab cerita-cerita macam ni kena berfokus sedikit ya. Bersesuaian dengan kenduri rakyat, kita mulakan dengan Uncle Kentang dulu. Okey ke Tok Man? Boleh. Tak ada masalah. Ya. Uncle Kentang, kalau boleh kita nak cerita, apa sebenarnya motivasi Uncle Kentang yang membuatkan Uncle Kentang ini aktiviti kebajikan itu merentas pelbagai warna kulit, pelbagai kaum dan pelbagai konteks masyarakat sebenarnya di Malaysia. Selamat pagi semua dan salam madani. Saya berasal daripada orang susah, sangat susah. Saya orang Batu Pahat dan kalau nak katakan saya nak kena meredah pokok getah tu barulah. Lepas semak tu tinggi daripada saya. Lebih macam bila angin tiup tu kan, macam hantu. Hantu menari-nari kan. Jadi kami akan bergerak sama-sama. Melayu, budak Melayu kawan saya dengan saya. Kami akan gerak. Kalau balik petang, lepas sekolah petang, gelap dah. Dalam kebun getah tu gelap. So kami kena gerak secara kumpulan. Dengan kawan baik tu lah tu? Bukan, kami ramai. Kami lebih 5-6 orang. Kalau grup kami. Jadi kami saling bergantung. Adalah kadang-kadang saya jadi hero, kadang-kadang dia orang jadi hero. Jadi bagi saya kisah saya lampau telah, saya sebenarnya orang sangat susah. Bukan susah,
Kalau B40 saya tak tahu B berapa dah. Saya pergi sekolah, saya pakai seluar orang bagi besar. Saya pakai tali rafia, dulu pakai tali rafia. Saya jerut, saya tak ada beli spender pun tak ada. Lepas tu, saya tak ada kasut. Saya tak ada kasut. Saya pakai kasut share dengan kakak saya. Kakak kena balik dulu baru saya pergi sekolah. Kalau tak ada kasut. Jadi, perkara-perkara macam ni, dan kami ni orang susah, tak ada makan. Beras pun tak ada. Jadi, adalah keluarga Melayu, orang Jawa, pandai makan tempe. Orang Jawa masak tempe, masak ikan masin, goreng. Dia goreng lepas dia tahu tepung. Memang sedap. Sedap gila. So, Sedap gila tu. So kita ni duduk dalam keadaan macam tu. Masa tu saya duduk macam tu. Kita saling bantu-bantu. Kalau perigi satu je. Pandai-pandailah kamu nak mandi. Pandai-pandailah kamu nak share dengan orang kampung. So di situlah dah memupuk kerjasama kita semua daripada kecil lah. Menariknya bila Uncle sebut tadi kan, kerjasama itu dipupuk daripada kecil, bukan setakat di sekolah, tapi terus merentas sebab pelbagai tempat sebenarnya ya. Ada perigi tadi kita cerita pasal perigi dan sebagainya. Jadinya yang mendorong Uncle itu adalah rakan-rakan sebenarnya daripada sekampung. Yang mendorong saya cikgu saya lah. Cikgu Cikgu saya banyak bantu saya. Dia bagi kupon kantin. Saya ni dapat beasiswa K. Johari. Belajar. So, memanglah cikgu saya mendorong saya. Umur Uncle berapa tahun? Umur saya 63. 63. Oh, muda lagi. Muda lagi. Tapi saya berterima kasih lah. Kerana bagi saya tidak ada pun satu perbezaan antara kita manusia. Saya selalu beritahu anak-anak buah saya kata, kita ni satu family. Adam dan Hawa adalah atuk kita. Atuk bersama. Jadi we share common atuk. So kita kalau nak bantu tu, jangan tengok warna kulit. Jangan tengoklah. Itu tak penting lah. Bagi saya tak penting. Because to me it's like, orang tanya saya, you gila bawa van jenazah. Saya kata, no problem. Ramai orang yang susah perlu van jenazah. Kita tengok keperluan. Kita bukan tengok warna kulit. Saya duduk Malaysia. 80% orang adalah Melayu. Kan? So, bila saya menolong tu, orang Melayu akan nampak, dia ni banyak tolong orang Melayu. Tak ada pun. Pasal kebetulan komposisi penduduk dia ramai Melayu. Itu dia. Ya. Bila Uncle dikenali sebagai orang yang memperkenalkan van jenazah, walaupun Uncle adalah orang berbangsa Cina, tapi itu yang sebenarnya kita menarik kita untuk bercerita lagi lebih lanjut. Okey, kita cerita pula dengan Tok Man. Kalau Tok Man dengar tadi, Uncle ceritakan pasal cikgu dia yang memupuk dia, memberi dia semangat sebenarnya untuk perpaduan itu. Apa pandangan Tok Man sendiri dalam konteks PPM kita lah? Kita cerita konteks PPM berat sikit ke? Ataupun kita cerita sekolah dulu? Okey. Boleh. Okay, kita teruskan, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, sahabat-sahabat saya, Uncle Kentang, Cik Rahim. Cik Rahim muda lagi. Muda? Kentang 70 tahun. Cik Rahim Alhamdulillah. 25 tahun. Saya biasa cakap muda tu yang risau rumah saya. Baik. Dan anak anda Sotis. Ya. Baik, saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Uncle Kentang tadi. Bagaimana cerita berkaitan dengan perpaduan yang disebutkan bermula daripada awal kehidupan beliau yang memang sudah wujudnya kehidupan bersama dengan berbagai kaum. Okay? Dan dalam konteks saya tinggal di kampung ini. Di kampung Parian ini adalah sekolah lama saya. Masa saya sekolah rendah daripada darjah 1 sampai darjah 6. Dan komuniti di kampung ini 99% adalah penduduk Melayu. Bagaimanapun saya mula mengenali sahabat-sahabat saya dari kalangan kaum lain adalah semasa saya bersekolah di sekolah menengah. Sekolah menengah saya yang pertama ialah sekolah menengah Datuk Syed, tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Macam mana tu? Di Yomping. Dan tingkatan 4 hingga sampai tingkatan 5 di sekolah menengah Yomping lah. Di situ
komposisi muridnya adalah pelbagai kaum. Di situlah saya mula mengenali sahabat-sahabat saya dari kalangan pelbagai kaum, Melayu, Cina dan juga India. Dan kita pun faham dalam situasi bilik darjah itu sendiri menunjukkan komposisi pelbagai kaum juga. Dan di situlah wujudnya kerjasama antara kita dalam konteks murid pelbagai kaum. Dan saya masih ingat sampai sekarang kawan baik saya ialah Yeo Hee King. Kalau Sampai ada sekarang nak dengar nama tu. saya masih ingat dan beliau menjadi sahabat rapat saya lah sampailah tingkatan 5. Dan saya kira daripada pengalaman alami semasa di peringkat sekolah, saya nampak bahawa agenda perpaduan ini adalah sangat penting dalam konteks negara Malaysia. Pertama, kenapa? Pertamanya kerana kita faham Malaysia adalah satu-satunya negara yang mempunyai komposisi pelbagai kaum berbeza dengan negara-negara lain. Jadi untuk itu, untuk memastikan bahawa negara kita ini aman, sejahtera, maka yang paling penting ialah bagaimana kita nak memastikan bahawa perpaduan dalam konteks seluruh masyarakat di Malaysia yang pelbagai kaum ini dapat kita wujudkan dan lestarikan. Dan untuk itu maka dalam konteks pendidikan, Kementerian Pendidikan melihat bahawa ini adalah agenda yang penting dan mesti disemarakkan di semua peringkat. Bermula daripada bilik darjah sampailah kepada aktiviti-aktiviti sokongan yang melibatkan anak-anak kita. Maknanya daripada tadika sampailah ke peringkat menengah atas, ianya perlu dipupuk, dipelihara dan dilestarikan. Kita mengharapkan anak-anak kita inilah yang akan mewarisi generasi kita pada masa akan datang, dan ini adalah tanggungjawab besar kita sebagai rakyat Malaysia lah. Kita echo balik dengan apa yang Tok Man cakap tadi tu pada Cik Rahim pula. Bila Cik Rahim sendiri mengimbas kembali cerita waktu di sekolah, di zaman sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur sudi jemput saya, moderator, Datuk dan rakan-rakan panel. Saya untuk hadir ke podcast ni, saya rasa sangat besar hati lah. Sebab saya hari ni dikelilingi oleh mereka yang sangat bijak dalam sektor pendidikan kan, audiens. Dan saya yakin bahawa saya dijemput sini bukan kerana saya bijak, tapi saya pun rasa macam pelik kenapa jemput saya kan. Tapi mungkin kita boleh berkongsi pengalaman kan. Kalau mengimbau balik suatu saya di sekolah dulu, sekolah kebangsaan, sekolah yang bercampur, Cina, India, macam bangsa ada. Saya rasa itu merupakan titik awal di mana perpaduan tu memang diterapkan sangat. Saya pernah boleh saya cerita pengalaman saya. Pernah tu ketika dulu, saya ni asal orang susah juga, macam kegentan juga, tapi saya ada seluar lah. Saya pakai seluar lah, boxer semua cukup, kasut semua cukup, itu beza lah. Tapi patut kentang patut bersyukur. Kasut tak ada tak apa, seluar jangan tak ada. Itu penting. Pernah tu ketika tu di mana, yalah bila kita orang susah, bila masa tu yang ada satu keluarga Cina ni, dia agak senang sikit lah pasal dia ada kedai runcit. So dia jemput datang ke parti hari jadi dia. So saya cakap lah, satu hari jadi kena bawa hadiah. So saya tak tahu nak buat apa, saya kena ada ni kan. Saya makan pun kais pagi makan pagi. Saya tak apa, you datang aja. Kebetulan hari jadi dia awal sehari daripada hari jadi saya. So saya datang, kawan-kawan sahabat saya India pun datang. Jadi masa dia nak potong kek tu, dia beritahu dengan mak dia, cakap kawan saya ni, dia kata besok hari jadi dia kata. Apa yang buat saya tersentuh hati adalah dia panggil saya untuk potong kek sama-sama. Untuk sama-sama celebrate, kata besok hari jadi you. Ya, dia tahu kita tak sambut, kita keluarga ni. Join sekali. So hari ni kita in advance sambut hari jadi you sekali. So saya rasa macam tak apa lah, sebab bukan idea saya kan, tapi tak apa. So situ saya rasa macam border bangsa tu memang tak wujud masa waktu tu. Sama juga macam kawan India saya, kalau saya ingat nama dia, kalau saya mention kat sini Jaya Rahman. Cina yang saya tu saya ingat lagi nama dia
bukan Lim Wak Eng, siapa nama dia? Saya kalau nama tu ingat Lim aja depan dia. Saya tak ingat Tan Bonceng ke macam tu lebih kurang dia. So saya memang saya rasa banyak juga pengalaman-pengalaman yang selain daripada tu yang membuatkan saya rasa sangat terharu dan saya rindukan suasana tu kan. Okey. Jadi kita cerita rindu kita picit sikit. Kita simpan sekejap untuk kita break sebenarnya. Untuk cerita rindu kita akan teruskan lagi selepas ini. PPPM, bilik kita bersama.